Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dahulu diri saya. Saya adalah Muhammad Syazli bin Rudi Ansa, pelajar daripada Universiti Selangor, ingin membuat temu bual berkaitan tentang keputusan SPM anda. Okey. Okey. Uh, Nama saya Siti Amisha binti Muhammad Afdar. Saya Okey. pelajar bersekolah di SMK Tebobon, Kota Kinabalu, Sabah. Okey. Okey, saya akan mulakan sesi temu bual kita ya. Okey. Okey, boleh. Untuk soalan pertama, apakah yang anda faham tentang maksud pembelajaran sebagai seorang pelajar? Okey, sila. Pada pendapat saya, Okey, pembelajaran ialah proses untuk saya mendapatkan ilmu, ya. pengalaman dan kemahiran untuk memperbaiki diri dan mencapai cita-cita saya. Oh, okey. Soalan seterusnya, mengapakah penting untuk memahami cara anda berfikir, beremosi dan bertingkah laku semasa belajar? Supaya saya dapat mengenal pasti cara belajar yang sesuai dengan diri saya. Okey. Selain itu, saya juga boleh mengawal emosi dan lebih fokus semasa belajar. Okey. Okey, bagaimanakah pemahaman anda terhadap emosi, tingkah laku dan gaya pembelajaran membantu anda belajar dengan lebih baik? Okey, bagaimana? Ia membantu saya memilih cara belajar yang lebih berkesan. Okey, Contohnya, apabila saya stres, ya. saya akan berehat bermain gadget saya seketika Okey. sebelum sambung belajar supaya saya lebih fokus lah. Oh, okey, baik. Okey, pada pendapat Ya. anda, okey, apakah faktor yang paling mempengaruhi kejayaan atau kegagalan anda dalam pembelajaran? Hmm, Pada pandangan saya, faktor utama ialah sikap dan usaha diri sendiri. Okey, Kerana jika seseorang rajin, berdisiplin dan konsisten, okey. peluang untuk berjaya akan lebih tinggi. Oh, okey. Okey, pada pendapat anda, okey, sejauh manakah sistem pendidikan masa kini membantu anda sebagai seorang pelajar? Dan saya minta anda jelaskan. Sistem pendidikan masa kini banyak membantu Okey, kerana terdapat pelbagai sumber pembelajaran seperti internet, okey. kelas dalam talian dan bahan digital yang memudahkan pelajar untuk belajar tanpa pergi ke sekolah. Ha. Oh, okey. Kita masuk bahagian B pula ya, bahagian teori bahasa. Okey, ini Boleh, soalan boleh. pertama untuk teori bahasa. Okey, bagaimanakah anda biasanya memahami arahan guru semasa pembelajaran di dalam kelas? Um, saya akan mendengar dengan teliti, Okey, mencatat isi penting okey. dan bertanya jika ada perkara yang saya kurang faham kepada guru. Oh, okey. Untuk soalan kedua pula, bahagian teori bahasa, mengapakah kemahiran bahasa penting dalam pembelajaran anda? Kerana kemahiran bahasa membantu saya memahami pelajaran, Okey, berkomunikasi dengan baik dan menjawab soalan dengan lebih jelas. okey. Kita masuk teori seterusnya iaitu teori kognitif. Okey, untuk soalan pertama, bagaimanakah anda memahami sesuatu pelajaran yang sukar? Saya biasanya akan membaca semula Okey, tentang topik-topik tersebut okey, ataupun menonton video pembelajaran yang terdapat di sosial media seperti YouTube okey. atau bertanya kepada guru dan rakan sehingga saya memahami tentang Oh, sesuatu pelajaran tersebut. okey, baik. Okey, soalan seterusnya, apakah teknik yang anda gunakan untuk mengingat, memahami pelajaran? Saya akan menggunakan nota ringkas yang saya Okey, buat sendiri, okey, ulang kaji berulang kali dan membuat latihan
sebanyak Okey. mungkin supaya saya lebih ingat dan faham. Okey. Seterusnya kita masuk bahagian teori sosial pula. Okey. Bagaimanakah rakan membantu anda dalam pembelajaran? Rakan membantu saya dengan berbincang, Okey. study group contohnya, berkongsi nota dan menerangkan topik yang saya kurang faham. Okey. Soalan seterusnya, adakah anda belajar lebih baik secara berkumpulan ataupun individu dan mengapa? Untuk jawapan anda. Bagi pendapat saya lebih selesa belajar secara individu Okey. kerana saya lebih fokus dan boleh belajar mengikut masa saya sendiri. Okey. Seterusnya kita masuk bahagian teori moral pula ya. Okey. Pernahkah anda membuat keputusan yang sukar berkaitan pembelajaran? Saya minta anda jelaskan. Ya, contohnya saya pernah terpaksa Okey. mengurangkan masa bermain gadget untuk fokus pada ulang kaji semasa peperiksaan, lebih-lebih lagi SPM. Okey. Soalan kedua untuk teori moral, mengapakah adab lebih penting dalam kehidupan sebagai pelajar? Kerana adab melahirkan sikap hormat kepada guru dan rakan serta membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang baik dan harmoni. Okey. Okey, kita masuk bahagian teori tingkah laku pula. Okey. Bagaimanakah anda bertindak apabila dimarahi atau ditegur oleh guru? Saya akan cuba menerima teguran dengan baik dan dengan hati yang terbuka Okey. dan memperbaiki kesalahan saya supaya saya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Okey. Adakah pujian atau ganjaran mempengaruhi usaha belajar anda? Ya, kerana pujian dan ganjaran memberi semangat kepada saya untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Okey. Kita masuk bahagian perbezaan individu. Okey, untuk soalan pertama, apakah kekuatan dan kelemahan anda dalam pembelajaran? Kekuatan saya ialah saya cepat faham apabila Okey. fokus Okey. dan kelemahan saya ialah saya mudah hilang fokus jika terlalu penat. Okey. Soalan kedua, apakah subjek yang anda minat dan mengapa anda minat subjek tersebut? Saya minat subjek perniagaan kerana saya suka belajar tentang pengurusan dan cara mengendalikan sesuatu perniagaan. Okey. Okey. Kita masuk bahagian pendekatan pemprosesan maklumat pula. Untuk soalan pertama, bagaimanakah anda mengingat maklumat untuk peperiksaan? Selalunya saya akan membuat nota ringkas, Okey. membaca berulang kali dan membuat latihan soalan peperiksaan lepas. Okey. Untuk soalan yang kedua, bagaimanakah anda mengatasi masalah lupa ataupun hilang fokus ketika berada di dalam kelas lah? Saya akan berehat seketika. Okey. Lepas tu saya akan menyusun jadual belajar dan mengurangkan gangguan seperti telefon bimbit semasa belajar. Okey. Kita masuk bahagian teori kecerdasan pula ya. Okey. Untuk soalan pertama, apakah kebolehan atau bakat yang paling menonjol dalam diri anda? Kebolehan saya ialah saya mudah memahami dan mengingat um, sesuatu topik yang diberi. Okey. Soalan kedua, apakah aktiviti yang paling membantu anda belajar dengan berkesan? Aktiviti yang paling membantu ialah kuis Okey. kerana bila melakukan kuis di situ terdapat pelbagai um, aktiviti yang membantu saya lebih fokus lah. Okey, baik. Okey. Teori yang seterusnya iaitu teori konstruktivisme. Okey, untuk soalan pertama, pernahkah anda belajar sesuatu melalui pengalaman sendiri? Dan jelaskan.
Ya, pernah. Contohnya semasa saya belajar matematik Ya, untuk SPM, okey. pada awalnya saya susah faham. Betul. Hanya dengan membaca nota. Saya kurang faham dengan membaca nota. Jadi Okey. saya cuba buat banyak latihan dan trial. Okey. Dari situ saya lebih faham cara menjawab soalan dan belajar daripada kesilapan yang saya buat sebelum ni. Oh, Ah, untuk soalan kedua pula, bagaimanakah anda mengaitkan pelajaran dengan kehidupan seharian anda? Biasanya saya mengaitkan pelajaran dengan kehidupan harian melalui situasi yang biasa. Okey. Contohnya, matematik digunakan semasa mengira duit dan perbelanjaan, Okey. manakala bahasa Inggeris membantu saya berkomunikasi dan memahami media sosial ataupun filem yang berbahasa Inggeris. Jadi daripada situ saya rasa pelajaran memang berguna dalam kehidupan seharian. Oh, okey. Baik. Okey, untuk soalan terakhir daripada saya iaitu teori motivasi. Okey. Apakah yang mendorong anda untuk belajar? Yang mendorong saya untuk belajar ialah impian. Okey. Impian untuk mendapat keputusan yang baik Okey. dalam SPM dan membanggakan keluarga saya. Okey. Selain itu, saya juga mahu mencapai cita-cita dan mempunyai masa depan yang lebih baik. Okey. Untuk soalan terakhir, mengapakah motivasi penting dalam kejayaan pembelajaran? Motivasi sangat penting kerana Okey. ia membantu seseorang terus berusaha Okey. walaupun menghadapi kesukaran. Apabila Baik. seseorang itu ada motivasi, dia Ya. akan lebih rajin, fokus dan tidak mudah putus asa dalam pelajaran. Okey. Itu sahaja soalan temu bual saya hari ini. Okey. Dan saya ingin berterima kasihlah kepada anda kerana sudi untuk meluangkan masa sesi temu bual malam ini. Okey, itu sahaja Okey, daripada baik. saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.